Soalan saya pagi ini, siapa antara anda percaya 5 tahun daripada sekarang kehidupan ataupun masa depan anda akan berbeza? Siapa percaya? Berbeza, bukan berubah, saya kata berbeza. Saya yakin. Okey. Tapi persoalan yang paling penting adalah, adakah perbezaan masa depan anda sesuatu yang anda cipta ataupun sesuatu yang kita mengikut arus? Adakah kehidupan hanya berlaku untuk kita ataupun masa depan itu berlaku menunggu kita, ataupun kita membina masa depan itu sekarang? Okey, itu persoalan saya. Okey, dengan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, salam apa? Tahniah kepada semua anda yang buat keputusan untuk hadir pada pagi ini. Hari ini hari Sabtu, cuti, tapi anda bagi peluang untuk hadir di sini. So, satu tepukan lagi untuk anda. Kena kuat, sebab saya ada rasa macam penuh tahun ni. Okey. Dan sekarang saya nak bawa anda ke masa depan itu. Boleh tak kita sama-sama pergi ke tahun 2031? Boleh. Mungkin yang selesa, kita pagi lagi semua segar kan, tapi tak apa, boleh tak kita sama-sama pejamkan mata, pejamkan mata anda. Okay. Jangan tidur, hanya pejam mata. Sekarang tahun 2031, sekarang tahun 2031. Berapa umur anda pada waktu itu? Berapa kalau yang dah ada anak? Berapa umur anak-anak anda? Mungkin berapa orang anak anda pada tahun 2031? Macam mana dengan ibu bapa? Umur mereka, keadaan mereka. Okey. Bagaimana dengan pekerjaan anda ataupun apa juga yang anda tengah lakukan sekarang? Bagaimana kerjaya anda pada tahun 2031? Okay. Mungkin kalau you tak boleh nak bayang kerjaya anda pada tahun 2031, mungkin anda boleh fikirkan kawan ataupun bos yang 5 tahun lebih senior daripada anda. Bagaimana keadaan kesihatan anda pada tahun 2031? Bagaimana keadaan keuangan anda pada tahun 2031? Cuba bayangkan pada tahun 2031, bagaimana anda menjalani hari-hari anda. How's your Monday morning looks like? Adakah anda bangun setiap pagi pada tahun 2031 excited atau exhausted? Adakah itu masa depan yang anda mahukan? Now, saya tukar soalan sikit. Sekarang, bayangkan kehidupan ideal yang anda mahukan pada tahun 2031. Anda ada lebih banyak pilihan, you ada lebih banyak masa, you ada peace of mind. You boleh beri apa saja kepada keluarga dan ibu bapa anda. You boleh bantu orang lain. Rumah macam mana? Keuangan yang macam mana? Bagaimana hari-hari anda? Adakah pada tahun itu setiap hari adalah hari Ahad? Adakah setiap pagi anda bangun? Again,
excited, looking forward, dan anda ada banyak benda yang you can control. Okey, now boleh buka mata. Kita balik ke tahun 2026. Boleh? Kita balik ke tahun 2026. Ramai yang mahukan satu kehidupan ataupun masa depan yang ideal, betul tak? Kita ada kehidupan impian kita, betul tak? Kan? Ada orang berjaya mencapai, ada orang yang tidak. Setuju? Okey. Mereka yang mencapai itu sebab apa? Adakah sebab nasib? Macam saya dululah. You're so lucky. Rohani, you're so lucky. Adakah sebab nasib? Ataupun sebab kebetulan dia, keadaan, circumstances dia pada masa itu. Ataupun dia lebih bijak, dia terror, dia pandai. Ya? Tapi sebenarnya jawapannya apa? Sebenarnya adalah keputusan yang dia buat. Betul? Okey. Sedar tak sedar, siapa kita hari ini, siapa juga kita hari ini adalah disebabkan oleh pilihan ataupun keputusan-keputusan, mungkin keputusan kecil yang kita buat beberapa tahun yang dulu. Betul tak? Keputusan apa yang kita nak belajar, di mana kita nak kerja, mungkin keputusan, mungkin peluang-peluang yang kita dapat 3-5 tahun yang lepas, ataupun keadaan kita hari ini adalah disebabkan oleh peluang-peluang yang kita tolak, peluang-peluang yang kita tak nampak. Betul? So siapa kita hari ini adalah a combination of keputusan-keputusan kecil, pilihan-pilihan kecil yang kita buat bertahun-tahun. Bukan semalam, bukan kemarin. Betul? Having said that, part yang paling best adalah masa depan kita pun sama. Betul? Masa depan kita, 5 tahun kita yang akan datang bergantung kepada keputusan yang kita buat hari ini, tindakan yang kita buat hari ini. Setuju? Apa yang kita buat, bukan yang kita buat besok, yang kita buat tahun depan. Apa yang kita buat hari ini menentukan masa depan kita. Okey? Sebab itulah tema seminar kita pada hari ini adalah The Future is Now. Okey? Ramai yang datang hari ini, okey, ramai antara anda yang datang hari ini mungkin atas jemputan. Paksa rela ada tak? Saya dulu kena paksa rela. Ada tak paksa rela? Saya rasa tak ada ni, muka-muka semua, muka-muka excited. Okey. Mungkin ada yang anda datang hari ini sebab anda ingin tahu. Ada tak? Ataupun anda hadir hari ini sebab anda memang sedang mencari satu peluang. Ataupun mungkin ada yang tak tahu kenapa dia ada kat sini. Ada tak? Saya dulu macam tu. Saya pergi ke first, why am I here? What am I doing here? Betul tak? Tapi yakinlah, ya, ada kuasa yang menggerakkan hati anda untuk berada di sini pada hari ini. Okey? Jadi pagi ni you akan mendengar cerita, kisah daripada orang-orang yang biasa. Mereka adalah orang-orang macam kita, bukannya orang yang sempurna segala-galanya. Mereka adalah orang-orang yang pernah melalui cabaran. Mereka adalah orang-orang yang pernah jatuh satu ketika dulu, mungkin seperti kita. Mereka adalah orang-orang yang dulunya pernah takut, yang dulunya pernah ada keraguan tentang diri sendiri. Okey, so jadi saya minta pada anda pagi ini dan sepanjang program hari ini, buka minda anda. Okey, kosongkan gelas anda. Jangan bawa kerjaya anda, jangan bawa apa juga background anda sebelum ini di luar sana ke dalam dewan. Dan jika you kosongkan minda, ya, you bukakan hati anda, lihat dengan mata hati setiap perkongsian penceramah-penceramah ataupun speaker kita hari ini, insya-Allah saya pasti anda akan nampak sesuatu. Okey, so jadi saya dah habis masa. Sebelum saya turun, ya, saya nak tinggalkan dengan satu kata-kata, ya, dalam bahasa Jawa.
the tree, the best time to grow a tree, the best time to plant a tree adalah 20 years ago. Ya, masa terbaik untuk menanam pokok adalah 20 tahun yang dahulu. Ya, but the second best time, masa kedua terbaik adalah sekarang. Okay, so jadi stay here, you akan dengar pelbagai kisah ya, so yang akan mengubah masa depan anda. Alright, so jangan saya ada one thing that I want to tell you. Okay, so jadi masa depan anda mungkin bermula hari ini, mungkin masa depan anda bermula dengan cerita-cerita mereka hari ini. Banyak kisah-kisah hari ini yang akan kalau anda dengar betul-betul, mungkin anda akan jumpa you punya future. Okay, dengan itu saya mengucapkan selamat berseminar ya, dan jangan lupa the future is now. Itu jumpa anda.